Ya Allah, untungnya kau ni macam tak ada masalah Tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan, orang tu tuan-tuan nampak beruntung sebab apa? Dia tidak menceritakan masalah dan setiap dugaan yang pernah dia hadapi. Dia tak macam kita tuan-tuan. Sikit-sikit masalah, kita update dekat status. Sikit-sikit kita post. Tak semua orang macam tu. Sebab kebanyakan di antara mereka menyimpan segala masalah untuk tidak dilihat oleh orang lain. Orang macam ni hebat tuan-tuan. Nampak relax, tenang je. Tapi tuan-tuan, keberuntungan yang ada pada dia yang tuan-tuan lihat je. Susah dia yang dia hadapi, masalah dia yang sedang dia tuan-tuan cuba tempuhi, dia tak cerita dengan orang. Dia sendiri tuan-tuan. Dia sendiri yang hadap. Dia tak perlukan bantuan orang lain sebab apa? Dia tahu orang lain belum tentu lagi boleh membantu untuk menyelesaikan masalah dia. Kadang-kadang tuan-tuan, bantuan orang ni tuan-tuan mungkin bolehlah kadang-kadang makin memberatkan. Betul tak? Kita jumpa dengan orang yang salah, kita bercakap dengan orang yang salah. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, baik kita simpan masalah itu untuk diri kita, kita cuba selesaikan, biarlah orang lain melihat kita dengan penuh ketenangan. Tak perlu nak bagi tahu dengan orang. Sebab apa? Orang luar kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan lebih bergembira dengan kesedihan kita berbanding kegembiraan yang ada di sisi kita. Pegang betul-betul.